Okey, so macam mana kita nak buat tajuk supaya nampak lebih menarik untuk YouTube, okey, dan lebih ramai orang minat untuk tekan kita punya video. Okey, kalau korang tengok aku punya video sebelum ni, aku buat sendiri tahu, aku tak guna AI, aku just tulis berdasarkan kepala otak aku. Jadinya kalau korang tengok dekat bawah tu dia tak ada huruf besar kecil. Nampak tak? Tulisan tu kecil je semua. Lepas tu dia tak ada macam tanda soal, tak ada tanda tanya, tak ada emoji. So nampak macam terlalu simple. Okay, orang nak tekan pun aku punya video tu, orang akan jadi macam berfikir banyak kali. So aku guna AI ChatGPT. Okay, so dalam video ni aku nak ajarlah cara untuk buat tajuk menggunakan ChatGPT. Okay, nampak tak? Bila aku guna ChatGPT tu, tajuk dia nampak lebih cantik lah berbanding dengan tajuk-tajuk aku sebelum ni. Alright. Okay, so dekat sini aku nak tunjuk cara dia. Pertama sekali kau kena buka mic lah, bercakap dengan ChatGPT. Macam aku buat macam ni. Saya nak awak buat 10 tajuk untuk YouTube saya. Okey, tajuk dia macam ni. Yang saya buat konten adalah tentang menggunakan ChatGPT untuk buat cover ataupun untuk buat DP YouTube. Okey, nampak tak? So dekat sini aku buat cover tu menggunakan ChatGPT Gemini. Okey, ChatGPT Gemini. Gemini lah kiranya. AI Gemini ni aku guna Gemini ni, nampak? So aku minta dia buat 10 tajuk. Okey, lepas tu dia buat 10 tajuk. Dan dalam 10 tajuk tu, okey, kita perbetulkan lah. Kalau macam contoh dia cakap situ ChatGPT kan, kita nak Chat Gemini. Okey, so dia akan ubah tajuk tu buat jadi Chat Gemini. Okey, so dekat sini dia dah ubah ni, nampak? Ni. Okey, cara mudah untuk buat cover ni, nampak ni? Okey, cara mudah untuk buat cover thumbnail YouTube menarik guna ChatGPT Gemini 2026. Okey, lepas tu aku nak masukkan elemen AI dekat dalam tu. So aku bagi tahulah dia cara mudah untuk buat thumbnail cover menarik untuk guna ChatGPT Gemini. Okey, 2026. So dah lengkap. Aku tinggal copy je lah benda ni. Aku tinggal copy je. Okey, aku ambil dekat situ and copy. Itulah tajuk yang aku buat dan nampak menarik dekat aku punya TikTok ni. Okey, sebabnya dekat TikTok, dekat aku punya YouTube lah. Sebab kalau penting tajuk menarik, orang akan tekan tau. Okey, lepas daripada kau buat benda ni, dia ada lagi step dia tau. Tapi korang kena subscribe dululah aku punya channel YouTube ni. Okey, korang copy dulu. Okey, copy tajuk yang korang dah post dekat situ tadi. Korang jangan berhenti sampai dekat situ, sebab nanti kau akan rugi. Korang ambil, korang post lagi sekali dekat sini dan tulis je dekat dia. Okey, buat 10 keyword. Okey, keyword YouTube. Korang tulis je, nanti dia akan bagi 10 keyword. Dalam 10 keyword ni korang kena copy lah. Okey, copy. Okey, lepas tu pergi dekat YouTube Studio, pergi setting ke atas. Okey, pergi dekat show, pergi dekat more and text. Dekat sini kau kena masukkan ini keyword. Kiranya kalau orang tulis thumbnail YouTube AI, so dia akan keluar lah video aku ni. Okey. Okey, kau masukkan je. Nampak? Masukkan 10 dekat sini. Alright, kalau kau nak masukkan lebih banyak lagi bagus, tapi dia ada 500 patah perkataan sahaja. So aku masukkan 10 je lah. Alright, nak masuk banyak-banyak pun malas juga. Manusia ni macam tu lah. Okey. Tapi kau buat macam ni je cara dia. Simple. Kau tak perlu sakit kepala nak cari idea, tak perlu sakit kepala nak cari keyword. Okay, korang masukkan dekat sini and settle masalah korang. Kalau korang nak idea lebih lanjut lagi, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Nanti aku akan bagi tahu lagi lah info-info lanjut dalam video aku ni. Jangan lupalah subscribe tu. Okey. Okey, kita post je. Okey, nampak.
So and siap, save, dah settle. Okay, untuk video ni, untuk cover ni, korang kena tengok video ni lah. Tu aku dah buat cover dekat atas tu. Aku dah ajar cara buat cover thumbnail. Ni aku nak ajar cara buat tajuk.